Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Ifa Jamari. So hari ni pagi ni Ifa dah bersiap untuk pergi ke airport. So now Ifa nak pick up kawan Ifa seorang lagi, and then kita orang akan berkumpul dengan yang lain dekat airport. So guys, tengok sampai habis ya. Stay tuned. Hai guys, so sekarang kita orang dah sampai. Waktu yang ku punya denganmu, kita berdansa dan tertawa. Sekarang kita nak pergi duduk. Sekarang masih gelap ni sama. Hah? Cik, cuba bawa gambar saya. A few moments later. So kita akan berlepas sebentar lagi. So, ada 2 orang. Itu kawan saya, Pak. Jom kita terbang. Waktu yang ku punya denganmu, kita berdansa dan tertawa gandeng tangan. Semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Bersandar padaku, taruh di bahuku. 1 hour later. Kuala Lumpur, here we go. On behalf of
소중한 사람이었다. 나 살아가면서 가끔씩 떠오를 기억 그 안에 네가 있다면 그거면 충분해. 사랑을 했다 우리가 만나. Tu belakang kak. Okay guys. Okay guys, so sekarang kita orang dekat food court. Kita orang nak breakfast dulu. So kita orang dua tengah tunggu giliran. So yang lain tengah cari makanan. Cari makan. Ujung tu ada mie kari, mie apa semua tu. Kau nak makan nasi terus ke apa? Tu ada nasi, nak makan nasi ayam. Macam menarik pula nasi ayam ni. Saya pun nasi ayam. Nasi ayam dia. Sebab macam tak pakai Nasi ayam. Nasi dia tu. tak. Sebab dia kan macam light-light dia kan. Tak berat sangat. Alah, jangan ada salah nak makan. Makan je lah. Boleh lah kak. Kat apa? Nasi ayam. So kita nak pergi cari makan, nak makan kenyang-kenyang sebelum kita orang pergi next destination. So korang kena tengok video ni sampai habis ya. Bye. So kita dah sampai Pasar Seni. Magicku ini aku lihat kamu. Hidup penuh warna-warni saat ku bersamamu. Satu untuk semua dan semua. Okay, gambar kita cepat ramai. Video. Kita orang dah sampai Pasar Seni. First checkpoint. Sekejap. First checkpoint. Okay, let's go. Okay, kita dengan beg. Kita dengan beg kita. Payahlah. Kita dengan beg. Sekarang kamu sama yang lain. Awalnya ku cuma cobain, tapi ku ketagihan. Ku bilang amin sampai ke pelaminan. Takkan bisa main semua mantanmu bajingan. Ulang lagi ku cari yang lain. Tak sepantasnya bilang cinta kalau gak bisa tahan. Putar fakta kau bilang aku yang salah. Yang tahu semuanya ya cuma Tuhan. Apa masih kurang? Sungguh keterlaluan. Ku kira takkan terulang saat ku gak karuan. Ku tahu kamu berselang. Memang sekarang semuanya telah hancur melapur. So kita orang dah habis pusing dekat dalam. Dan kita orang nak pergi ke next destination. Tidak ni salah. Sedap dah. Tender apa? RM5. Bukan air. Air RM5 makan ni tadi. Ni panas. So kita akan pergi kat luar pula. Hah? 1 hour later. Mana? So kita orang nak pergi check in 19.10. Alright. Ambil ni video. Assalamualaikum. I'm not that easy to tame. You should see me under these lights. All my tears turn to ice. That's the sweetest escape. Every time the feeling kicks in, I might stay
Hi guys, so this is our view. Nak ambil gambar sekarang? Okay, comel lah. So KL Tower, KLCC, where? Berselindung di belakang mungkin. So kita orang nak pergi KLCC. Kita sini ke Aquarium. Akaria. Let's go. Cepat, sini, masuk video. Iya. Cepat Kak Isa sini masuk, Fitra. Kita lagi Akaria. Video. Ni naik. Kita orang tunggu Grab. Tunggu Grab. Iza masuk. Nanti Nia nak tengok muka mama dia. Mana Grab kita? Kita orang dah sampai Aquaria with masuk. Comel. Masuk Kak Izan, masuk. Kak Cara macam tu. Okey. Saya di sini Aquaria. Ambil gambar. Kita dah masuk ya. Welcome. Apa? IC.
Yo, besar juga. Masih ada kilat lagi ya. Fitra masuk sini. Ikan bersama kami. Tengok siapa atas kita. Wow, atas pula kita. So guys, kita nak keluar sekarang sebab kita nak pergi tempat lain. Okay, jom, let's go, let's go. Macam tu. Dah habis. Dah keluar. So the end of our Korea tour. So kita akan tunggu yang lain kat sini. 2 hours later.
So guys, sekarang kita orang dah naik bus. And after berlari, okay, sekarang hujan dah berhenti, tapi kita orang terpaksa pakai raincoat juga sebab tempat duduk basah. Okay, let's go. I bawa you all jalan-jalan Kuala Lumpur. Fit, tengok sini. My name is Lisa, and together with Joe Jack, we'll be your virtual tour assistants tonight. You'll be hearing from both of us along the journey, guiding you with stories and fun facts about the city. Just so you know, I was created using an AI translator. Please bear with my pronunciation, but I believe you can totally understand my explanation. Walking through the crowd with some street snacks in hand, Bukit Bintang at night is an experience on its own. So enjoy the vibe, take in the city lights, and let the pulse of Kuala Lumpur surround you. I'll be stepping away for a bit, and Joe Jack will take over to guide you through the selamanya. Dunia pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Bersandar padaku, taruh di bahuku, relakan semua, bebas semaumu. Percayalah ini sayang terlewatkan. Ku sampaikan dalam nyanyian bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. The next day. Guys, so kita orang dah nak gerak. So guys, sekarang kita orang dah nak turun lift. Hah? Sekarang mana ni? Oh my god, lamanya. Ya. Izzah dengan Fitra macam baju sama colour. Saya enggak saya macam gelap. Macam tu. Tak salah tu kepala dia. Nasib baik akak nyaris pakai tudung warna. Saya pun nak pakai ni sebenarnya tudung, tapi macam merunnya. Iyalah. Merunnya. Comel. Lambatnya 26 pula. Mana ni? Tadi laju aku tengok. Ni ambil unggah buat yang sini. Dia turun-turun ramai sangat. Ni ramai nak check up ni. Ramai. Ramai nak check out guys. So korang tunggu je dekat bawah. Let's go. So guys, sekarang kita orang dah dekat reception and kita orang nak check out. Kita orang bagi review betul-betul dalam hotel dekat receptionist. Hotel ni best gila lah nak cakap. View dia memang bangunan-bangunan kat KL ni tinggi-tinggi weh.
Fasiliti semua mantap. Ada microwave, ada peti ais, ada semua ada. Nak masak pun boleh. Dapur semua ada. Sabun semua disediakan. Okey. Aircon sejuk gila. Kipas semua ada. Memang best. Rate dia sampai 10. Okey, saya nak pas mic ni untuk review seterusnya. Okey, kita bagi kat Syara lah. Nampak macam dia boleh. Okay, hotel semua okey. Rasa macam yang kurang dia bab lift lah kot. So kalau korang nak check out, kena awal sikit daripada waktu memang check out. Tu je. Yang lain everything okey. Okey, kali ni kita pas tu orang senior kita lah. Kak Long kita. Okey, Kak Long pula bagi review. Tadi adik bongsu ni Kak Long pula. Akak no comment. Semua okey. Okey, nak ingat nak balik je ni. Okey, bye. Betul lah tu. Betul. One hour later. So sekarang kita nak pergi makan lunch. Nak enggak? Jom pergi makan. Lepas tu baru nak kita andas ke semayang ke. Warna-warni saat ku bersamamu. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Kenapa ada dia di antara kau dan aku? A few moments later. Di antara kau dan aku, di antara kau dan aku, di antara kau dan